أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah, kita sekali lagi diberikan keizinan untuk hadir bersama-sama bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, seterusnya mengikuti kuliah yang terkait dengan pengurusan harta Islam, faraid, hibah dan wasiat. Jadi suka saya kongsikan dalam kuliah, sekiranya ada peluang kita mempelajari ilmu faraid ini, ambillah kesempatan tersebut dengan sebaiknya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain, kerana ia sebahagian daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan dan ilmu yang pertama yang akan dicabut daripada umatku. Jadi kita tidak mahu tergolong dalam mereka yang melupakan ilmu faraid ini. InsyaAllah kita istiqomah dalam mempelajarinya. Seperti sedia maklum, ilmu faraid ini tercabang, ada 3 cabang. Ilmu fatwa yang pertama, turunnya ayat Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Ilmu nasab, ilmu keturunan, dan juga ilmu hisab, iaitu ilmu matematik. Jadi memang agak mencabar sebenarnya. Siapa yang dapat mengikuti satu persatu, perlahan demi perlahan, insya-Allah, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi hari ini kita akan sambung terkait dengan, sebenarnya kita dah masuk dah bab yang keempat. Tetapi saya lebih nak melukis dulu. Melukis hari ini supaya kita ulang kaji balik kedudukan waris-waris. Sebab yang pertama, bila berlaku sesuatu kematian, kita pun boleh test lah. Kematian tu sebenarnya tak semestinya berlaku baru kita nak belajar faraid, tak semestinya. Contoh, kita boleh anggap si mati seorang lelaki atau si mati seorang perempuan. Hanya anggapan kita je. Ada pasangan, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Kira bahagian yang pertama, kan? Jadi bila ada waris-waris, kita kena kenal pasti dulu dalam faraid ni. Kita baik belajar ulang-ulang lah supaya ingat, kan? Jadi mungkin ada yang laju dah tangkap tu, tak ada masalah, kita ulang kaji semula. Jadi supaya kita lebih ingat dan kita mantap dengan ilmu faraid ni. Sebab apa? Bila ada berlaku sesuatu kematian, langkah pertama kita kena kenal pasti waris dulu. Siapa waris yang layak, siapa tak layak, kemudian lukis. Kalau masuk dalam catatan waris tu, maksudnya layaklah dapat harta pusaka. Sebab bila kita lukis, layak. Tapi sebagai waris utama ke waris ganti, kenal pasti dulu. Jadi kalau dia waris ganti, ada waris utama dulu, maka waris ganti tak dapat pusaka. Tapi nak tahu waris ganti ke waris utama ke, kena lukis lah, biar kita nampak dekat situ, kan? Tu yang pertama. Ni langkah saya terangkan ni secara betul-betul beginner punya ni, kan? Permulaan punya, tak ada laju-laju. Maksudnya lukis dulu. Sebab apa? Baru kita tahu nasab keturunan si mati ni siapa waris-warisnya. Bila dah melekat dekat papan putih tu, dah lukis, kan?
Yang kedua, baru kita nyatakan bahagian waris. Waris yang ini berapa dapatnya, apa syarat-syaratnya. Tak salah saya ada kan Tuan Pengerusi share PDF ada. Bukan hari ni lah kan, mungkin yang lepas punya. Tak apa, kalau tak ada pun mungkin kemudian, sebab ada bahagian-bahagian, maksudnya waris dan bahagian-bahagian berapa yang sepatutnya waris tersebut dapat, serta syarat sekali kenapa dia dapat begitu. Kan, itu sebagai nota ringkas tu. Jadi kalau kita hafal, lagi senang. Orang sebut je, kita tulis kenapa dapat macam ni, kenapa dapat macam ni. Bila dah lukis, dah tahu bahagian-bahagian, kemudian yang ketiga baru kita masuk kiraan. Jadi kiraan ada belajar ilmu matematik sikit, dan akhirnya barulah kita tahu berapa bahagian waris. Sebenarnya seronok. Saya mula belajar dulu pun rasa macam pening juga kan, nak kena ingat yang ini, nak lukis lagi, nak ingat lagi. Nanti saya cubalah cari satu borang. Dia ada borang, bukan borang penyertaan ahli faraid, bukan. Dia borang ada satu helaian lah, kertas. Jadi di situ ada petak-petak kosong. Saya cuba carilah nota-nota saya lama. Kalau ada, mungkin saya boleh share PDF ke satu nota ke, boleh photostat. Saya dulu masa tu PKP, tak, dah lepas daripada PKP kan. Jadi belajar faraid ni, ini cerita lain lah sikit, kita kongsilah kan, nak lahirkan bagaimana keseronokan tu kan. Jadi bila lukis satu ni, kejap lagi kita akan lukis lah. Jadi bila kita lukis tu, jadi ada helaian kosong yang Tok Guru saya, Ustaz saya bagi. Jadi kelas sebulan sekali je. Jadi dia kata dengan saya, dengan semualah yang belajar sama, dia kata senang je, ikut cara saya, insya-Allah boleh ingat. Jadi dia kata kita lukis, belajar ni, lepas tu setiap hari sebelum kelas yang akan datang, kita ada lebih kurang 25 hari, 26 hari lagi nak jumpa. Sebulan sekali je kan. Jadi setiap hari kena buat 15 helaian tu, lengkapkan. Kalau kali 25, berapa ratus lah tu kan. Jadi dia kata kalau tak ingat juga tak tahulah. Jadi kat situ lama-lama bila kita dah biasa buat, insya-Allah kita ingat. Jadi kalau macam tuan-tuan dan puan-puan ni kan, semua boleh lah tengok, sama ada nak tengok ulang siar kuliah kita ke, nak snap gambar boleh, macam-macam kaedah lah kita boleh buat. Dan dalam kuliah pun mungkin kita masuk sikit-sikit, nanti akan datang topik-topik lain, kita patah balik lukis. Kita patah balik buat basic-basic kiraan asas, supaya benda tu selalu masuk. Ingat, kalau ada je situasi-situasi terang dalam buku ni, boleh je terus kita buat kiraan. Sebab kita dah, rasa saya kalau dalam buku pun dah ada start contoh-contoh yang ada kiraan-kiraan. Jadi tanpa membuang masa, kan, marilah kita hari ni kita ada sentuh sikit lah, kita belajar lukis-melukis. Muka surat kalau nak tengok kat sini 48. Siapa yang ada buku. Kita boleh nampak kan, yang belakang pun insya-Allah. Kalau tak nampak bagi tahulah. Yang sebelah sini tak apa, tengok kamera tak payah ubah kan. Okay. Jadi di sini pertama sekali macam saya kata, kita letak si mati. Si mati mesti duduk tengah-tengah. Sebab apa? Hari ini kita membincangkan berkaitan dengan salah silah si mati. Jadi kalau apa-apa je berlaku, merujuk kepada si mati. Jadi kita akan letak yang pertama, waris yang tak terhijab mendapat pusaka 5 waris utama. Kita ulang gaji 5 golongan ni. Siapa golongan yang pertama?
Boleh bagi cadangan idea. Ibu bapa, tu memang betul-betul lengkap dah tu kan. Ibu bapa, bapa selalu sebelah kanan. Ini kaedah saya lukis belah kiri pun boleh, tapi sebab saya dah biasa sebelah kanan, ibu sebelah kiri. Okey, jadi kita merujuk di sini. Selain daripada lukisan ini, kita boleh tahu kenapa ibu bapa letak di atas. Sebab apa? Dia waris usul. Waris daripada atas, kita panggil waris usul. Topal punya lagi. InsyaAllah ada. Kita lukis pesak dulu. Ada. Tak apa, ni saya ambil yang nipis dulu lah. Okey. Ibu bapa si mati, sekurang-kurangnya 5 waris utama. Jadi si mati, bapa sebelah kanan, ibu sebelah kiri. Ingatlah. Okey. Kemudian bawah sini sikit, di sebelah tepi sini, kita buat pasangan. Pasangan. Di sini suami atau isteri. Di sebahagian tepi, turun ke bawah, kita pecah 2. Letak lagi. Okey. Jadi sebelah kiri anak lelaki kedudukannya, sebelah kanan anak perempuan. Ini rajah asas. Kalau boleh lukis kan, ini dah kira tamat bahagian yang ini, waris utama. Jadi kena belajar teknik lukis-lukis sikit lah. Kan? Jadi bila kita dah tahu, bila berlaku kematian si mati, kita dah tahu dah asas lukisan yang ini. Kita boleh tanya sekitar yang ini dulu. Maksudnya si mati, contoh siapa namanya Ali tu, Ali meninggal dunia. Jadi si mati, kita cakap bapanya ada tak? Bapa si mati, kita tanya. Jadi kita dah tak guna nama lah biasanya. Kita dah tahu si mati ni Ali kan. Okey, jadi Ali, maksudnya kita tukar nama dia sebagai si mati supaya apa-apa merujuk kepada si mati. Jadi kita tanya si mati ni ada bapa tak? Kita tanya. Ada, dia kata. Okey, baru kita tik. Contoh, bapa si mati ada. Tanda je lah. Ataupun kita tulis tepi je. Sebab kita dah lukis kan, tulis bapa. Ibu ada tak? Contoh, ada ibu. Tulis ibu, waris utama. Kemudian pasangan ada. Nak letak ada ke tak ada? Ada. Kita tulis ada, isteri. Kemudian anak lelaki ada. Kita buatlah seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Biasa kita lukis beginilah. Kita tulis daripada atas ke bawah. Sebab apa? Ini nak mula senaraikan waris-waris yang terlibat. Daripada rajah, kita dah pastikan kedudukan waris-waris tu ada. Kita masukkan dia kepada list senarai waris. Supaya apa? Di sini nanti kita akan start buat kiraan. Lebih kurang begitulah. Lukis dulu, kenal pasti dekat rajah ada ke tak ada. Kalau tak ada, kita pangkar. Tak ada. Ini ada. Jadi daripada situ kita masukkan dekat senarai. Barulah kita akan tulis berapa bahagian waris. Jadi sebelum kita buat kiraan, dah lukis rajah, dah lukis, dah kenal pasti siapa yang masuk dalam senarai. Kita nak kena ketahui berapa bahagian faraid
masing-masing waris ni. Jadi kita mula dengan bapa dulu. Bahagian bapa yang disenaraikan adalah, saya tulis sini, 1/6 dan asobah. Ada lagi tak apa-apa? Saya pun tak apa-apa ingat. Okey, yang tebal. Orang tak nampak belakang. Okey. Kecil pula kan. 1/6 dan asobah. Ni bahagian berapa? A tu asobah. Asobah tu apa? Baki. Maksudnya bagi dulu waris-waris lain, baki, barulah waris tersebut dapat. Tapi dalam satu-satu keadaan, dalam kiraan, satu je asobah boleh ada. Kalau banyak asobah tak boleh. Jadi kalau dah bertembung, ada orang ni boleh asobah, orang ni boleh asobah, kita cari keutamaan siapa yang paling kuat jadi asobah, dia asobah, yang lain dapat bahagian fardu. Tak boleh ada banyak asobah kan. Dia asobah ada satu sahaja. Jadi tengok berapa, 1/6 dan asobah. Dua. Saya tahu saya dua lah. Kalau tak ingat kan nanti saya tambah lagi kan. Ni dua. Ibu berapa? Ibu ada 3. 1/3, 1/6, 1/3 baki. Masa bila nak pakai nanti kita terangkan kemudian. Ni bahagian ibu. Bahagian ibu 3. Jadi kalau orang kata berapa bahagian ibu, 1/7 masuk sini. Tu salah lah. Tu confirm. 3 je ibu boleh dapat. Untuk bahagian pertama. Tapi bila dah kira jadi berapa, tu kemudian lah, sebab dah pecahan daripada pengiraan. Tapi asal nak letak bahagian asal, ini saja bahagian ibu. 1/3, 1/6, 1/3 baki. Setakat ni ada soalan. Sambung dulu. Kau tak tahu kau apa nak soal ke tak apa kan. Nanti kemudian pun boleh soal, insyaAllah. Yang seterusnya, suami atau isteri. Pasangan lah Saya buat suami lah kat atas dulu. Suami. Bahagian suami ada 2 je. Berapa? Nama suami ni kan. Berapa? 1/2. Separuh suami dapat. Dan lagi 1/4. Suami 2 je. Okey. Seterusnya bawah, isteri. Berapa bahagian isteri? 1/4. 1/8. 2. Suami 2 bahagian, isteri 2 bahagian. Ayah 2 bahagian juga. Tak salah saja lah, saya minta ingat. 2 lah. Sobah 1/6. Anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki ni dia memang A je. Asobah je. Anak perempuan. Anak perempuan ada, pertama 1/2 bahagian anak perempuan. Yang kedua 2/3. Yang ketiga asobah bil ghairi. Yang keempat, ini 3 je lah. Asobah ma'al ghairi dengan tu dengan 3 je. 1/2, 2/3 asobah bil ghairi. Boleh. Ada soalan?
betul Tuan Haji. Tuan Haji mengurusi cek kan, kod saya juga kurang ke, kadang-kadang kita pun terlupa juga. Okey, jadi ini bahagian dia. Tak apa, siapa nak ambil gambar pun boleh, nak nota-nota kemudian pun tak apa, saya terangkan dululah. Okey, jadi bila kita dah tahu, pertama dah lukis, dah tahu lukisan, kita masukkan mana yang ada dekat dalam senarai waris. Sebab nanti dah soalan-soalan semua main kira-kira je dah nanti kan. Kita cubalah perlahan-lahan satu soalan pun boleh. Kemudian daripada sini kita tahu bahagian pula. Okey, yang pertama bapa 1/6. Masa bila bapa dapat 1/6? Apabila si mati meninggalkan anak. Jadi dalam kes ni, kalau si mati tinggalkan anak, bapa 1/6. Lebih khusus lagi apabila si mati meninggalkan anak keturunan lelaki dan ke bawah. Sebab apa? Dalam waris utama ni yang ada A bahagiannya 2 sahaja, bapa dan anak lelaki. Jadi macam saya kata, A 1 je king, tak boleh banyak-banyak. Jadi antara bapa dengan anak lelaki, antara 2 ni, anak lelaki yang paling diutamakan. Sebab anak lelaki punya bahagian A je, tak ada bahagian lain, nombor-nombor lain tak ada, A je. Jadi kalau bertambung bapa dengan anak lelaki jadi A, bapa akan pergi 1/6. Jadi bahagian di sini, bapa akan dapat 1/6 apabila si mati meninggalkan keturunan, anak keturunan lelaki dan ke bawah. Jadi bapa akan dapat 1/6. Masa bila datang A? Apabila si mati hanya meninggalkan anak perempuan sahaja, ataupun keturunan perempuan ke bawah. Anak perempuan ni, keturunan perempuan dia mesti daripada anak lelaki. Sebab anak perempuan ni anak perempuan je, keturunan anak-anak perempuan tak dapat. Jadi keturunan perempuan akan datang daripada anak lelaki punya anak cucu perempuan. Jadi apabila ada je waris perempuan ke bawah, bapa akan dapat secara asobah, ataupun selain daripada anak lelaki. Anak lelaki tak ada je, biasanya bapa akan dapat asobah. Itu je, 2 je bapa dapat. Kalau bertembung anak lelaki keturunan ke bawah, bapa 1/6. Selain daripada tu, bapa akan dapat A. Senang. Itu paling senang ingat. Boleh? Pak serius je semuanya, macam mana pula kan? Tapi nak buat macam mana? Inilah ilmu faraid, dia mencabar sikit. Yang seterusnya, ibu 1/3. Bila masa ibu dapat? Apabila si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah, tak ada anak. Dan syarat yang kedua, apabila si mati juga dah tak ada keturunan ke bawah dan tidak meninggalkan saudara yang ramai. Itu syarat dia. Saudara ramai itu siapa? Adik-beradik si mati. Kalau si mati ni tak ada adik-beradik, tak ada anak ke bawah, keturunan ke bawah tak ada, ibunya 1/3 dapat. Kalau si mati tak ada anak ke bawah, ada adik-beradik seorang, masih lagi 1/3. Kalau tak ada keturunan ke bawah, si mati ada adik-beradik 2 orang, ibu dah tak boleh 1/3. Syarat dia 1/3 apabila si mati tak ada anak dan si mati tak ada adik-beradik lebih dari seorang. Ada seorang tak apa, tak ada pun tak apa. Lebih daripada seorang, 2 orang ke atas, ibu dah tak boleh dapat 1/3. Itu syarat je lah. Tak apa, kalau tak ingat kemudian rujuk nota nanti kan. Yang seterusnya 1/6 apabila si mati meninggalkan anak keturunan ke bawah. Itu je. Dan apabila si mati tak meninggalkan keturunan ke bawah tetapi mempunyai saudara yang ramai, adik-beradik 2 orang, 3 orang, 4 orang ke, ibu punya bahagian 1/6. Boleh? Tak apa, layan je kan. Seterusnya
1/3 baki. 1/3 baki ni kes khusus. Kita panggil kes maritime. Apabila si mati hanya meninggalkan pasangan dan ibu bapa sahaja. Maksudnya hanya tinggal pasangan, suami atau isteri, ibu dan bapa. Itu je waris dia. Maka bahagian ibu akan jadi 1/3 baki. Itu kes khusus. Masalah ini diselesaikan oleh Saidina Umar. Itu dia panggil kes Umariyatine, kita panggil. Jadi kes ni khusus lah. Bila nanti kita sentuh kemudian. Okey, ada soalan? Ibu bapa tu lelaki ni bukan lelaki atau bukan perempuan? Ibu bapa lelaki atau perempuan? Sebelah mana? Lelaki atau perempuan? Okey, jangan keliru. Ini ibu si mati. Biasa ibu seorang aja. Bukan ibu mertua, tak kira. Kan? Contoh mak kita. Kita ada mak seorang aja. Kalau dah kahwin, ada mak mertua. Mak mertua tak masuk. Hanya si mati. Sebab tu saya kata tak apa, bagus soalan tu. Sebab kadang keliru. Saya pun dulu mula keliru juga. Tenung macam tuan-tuan perempuan pernah tenung je. Ustaz tu pun risau, Ustaz tengok kenapa tenung macam tu, sebab nak faham. Bagus soalan macam tu. Bila tanya tu tak ada faham lah tu, kan? Jadi si mati, bila kita rujuk si mati tu, kita hanya rujuk kepada seorang saja. Jadi si mati ni ada ayah atau ibu. Siapa? Ibu dan ayah si mati sahaja. Ibu mertua, ibu susuan, ibu angkat, semua tolak tepi, tak masuk. Ibu kandung dan ayah kandung sahaja. Boleh? Sambung. Ibu bahagian ibu dah, bahagian ayah pun dah. Suami, ni biasa kita ulang lah. 1/2 jika apa syaratnya? Tak apa, saya faham tu. Si mati tidak meninggalkan anak. Tu syarat dia. Suami dapat 1/2. 1/4 jika si mati ada tinggalkan anak keturunan ke bawah. 1/4. Isteri sama juga. 1/4 jika si mati tidak meninggalkan anak keturunan ke bawah. 1/8 jika si mati ada anak keturunan ke bawah. Dua je. Ada anak keturunan atau tak ada. Inilah bahagian suami dan isteri. Dua isteri sama. Tetap dua ni juga. 1/4, 1/8. 3 pun sama, tak lagi. 4 full kotak pun sama, 1/4, 1/8. Tak lagi. Walaupun tapi banyak isterinya, bahkan ini je sama. Cuma kalau 1/8 bahagian isteri ada seorang, jadi 1/8 lah isteri tu dapat. Kalau isterinya 2, sama juga, 1/8 bahagi 2, pecah lagi, jadi 1/16 seorang. 3, 1/24, 1/24, 1/24, 1/24, 3 orang. 4 orang, 1/32, 1/32, 1/32, 1/32. Jadi bila campur 1 campur 1 campur 1 campur 1, 4. 4/32. Kecilkan jadi 1/8. Sama je. Pecahan dia kan jadi besar, tapi bahagian 1/8. Tak boleh kahwin dengan mai rasa macam sikit dah bahagian isteri ni, kan? Jadi ambil bahagian orang lain sikit. Tak boleh. Dia ini dia tetapkan. Okey. Mana pula tutup dia pergi dia. Jatuh. Okey. Tu kata conteng pula tangan saya kan. Boleh. Seterusnya, anak lelaki A, asobah. Kalau ada semua waris akan dapat bahagian dulu. Anak lelaki yang paling akhir. Jadi anak perempuan ada 3 bahagian. Yang pertama 1/2
jika si mati ini hanya meninggalkan seorang anak perempuan sahaja. Itu je bahagian anak perempuan 1/2. Jika si mati tinggal dua orang anak perempuan atau lebih, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya lah. Jadi anak perempuan akan dapat 2/3 bahagian. Kongsilah berapa orang tadi, 2 orang ke 3 orang ke 4 orang, kongsi 2/3. Masa bila anak perempuan dapat AB ni apa? Asobah. A je mesti asobah, cuma jenama dia AB asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi ni apa? Adalah asobah bersama dengan anak lelaki. Apabila bersama ada anak lelaki dan anak perempuan, maka anak perempuan akan dapat AB, anak lelaki dapat A. Sama je lah, iaitu bahagian anak perempuan akan jadi 1 bahagian dan bahagian anak lelaki akan jadi 2 bahagian. Boleh? Ada soalan? Tadi saya nak mengistilahkan pasal anak bukan lihat ni tak dapat harta kan. Macam mana tak dengar? Anak tiri memang tak dapat kan. Anak tiri tak dapat. So kalau isteri tu, isteri baru ni ada tak tu untuk harta pencarian nak dia silam dia kami lah. Baik lagi ni. Yang meninggal siapa? Yang meninggal isteri saya. Okey, isteri baru ada hak tak maksudnya? Ada hak tak dalam harta pencarian sebelum ni? Kena baru ni lah. Okey. Jadi dalam soalan Tuan Haji tanya, kalau suami berkahwin lebih daripada seorang disebabkan isteri yang pertama telah meninggal dunia, jadi kahwin dengan isteri yang nombor 2. Jadi kalaulah suami tadi meninggal dunia, adakah isteri tadi dapat harta sepencarian? Itu soalan dia. Dapat tak harta sepencarian? Sekejap saya nak menjuruskan soalan tu. Sebab soalan tu macam besar bunyinya. Okey. Harta sepencarian ini hanya boleh dituntut oleh pasangan semasa sahaja. Kalau contoh isteri dan suami. Isteri dah meninggal, suami tuntut harta sepencarian isteri yang pertama. Contoh, sebab isteri pertama dah meninggal. Ataupun suami tak tuntut pun tak apa, suami dapat bahagian pusaka isteri yang pertama tadi. Sebab apa? Suami akan dapat sebagai pasangan. Si mati siapa? Isteri. Jadi suami akan dapat sebagai pasangan. Layak dapat pusaka isteri? Layak. Jadi dapat daripada pusaka isteri pertama. Kalau nak tuntut sepencarian, dapat pun daripada harta isteri pertama. Jadi dah jadi hak milik suami. Jadi kalau suami pula meninggal, ada isteri lain, dapat tak isteri tadi harta tadi? Dia tak panggil dah harta sepencarian isteri lama, tak ada. Sebab apa? Harta sepencarian isteri lama, harta pusaka isteri lama dah jadi harta suami. Sebab suami dapat secara pusaka. Bila suami meninggal pula, harta suami tadi ikut daripada mana pun sumbernya, suami beli sendiri ke, dapat gaji, suami dapat daripada isteri ke, sepencarian, dapat pusaka, semua dah ada hak suami. Jadi bila suami meninggal, isteri dapat tak harta pusaka suami? Dapat. Termasuk yang harta-harta lain suami dapat daripada isteri yang pertama, akan dapat. Jadi sebab tu orang fikir, contoh, macam mana pula dia boleh dapat? Contohlah isteri pertama tu ada anak, jadi anak pun akan tanya, macam mana pula anak mak yang baru tu, mak tiri, boleh dapat harta mak kami? Memang ada. Soalan tadi ni bagus. Orang akan tanya, apa pasal kaitan pula? Itu mak saya punya kereta. Tiba-tiba ada dapat mak baru pula. Jangan gaduh. Inilah kena faham ni betul-betul. Sebab apa? Bila mak tadi dah meninggal, harta tu bukan terus pergi dekat isteri baru. Bukan. Dia tak jadi macam tu. Dia pergi kepada ayah, iaitu suami, kepada si mati yang tadi, isteri pertama. Bila dah jadi hak ayah,
mestilah ayah bawa. Cuma ayah tak ada cerita lah, ayah dah buat pusaka tau, ni kereta ni dah jadi hak milik ayah. Tak ada ayah cerita punya kan. Biasa ayah automatik lah buat pusaka, tak apalah, lepas-lepaskan hak jadi hak milik ayah. Jadi ayah pun bawa kereta tu, kemudian ayah pula meninggal. Contoh, tiba-tiba mak tiri pula bawa kereta, dan jangan marah. Cuma kenapa mak tiri ada hak pada kereta ke tanah yang ayah punya tadi? Ayah pun dapat daripada mak. Kenapa dapat? Sebab pusaka ada kaitan. Nak pula tadi ayah dapat tanah, ayah kerja kampung. Ini contoh lain tu Haji ya. Ini bukan kena dengan sesiapa. Ini saya bagi contoh sikit. Ayah kerja kampung, ayah dapat beli kereta pun mak bagi. Sebab mak dulu atuk kayu kan, ada dusun-dusun durian, harta dekat Uzbekistan, Afghanistan, macam cerita Tika Abdul tu kan, banyak hartanya. Jadi tengok suami macam kerja biasa je, tak apa abang, jangan susah-susah buat kerja, saya bagi abang kereta. Jadi suami pun kata alhamdulillah, tanah pun tak ada, abang jangan risau orang lain pandang macam mana, saya ada duit, saya bagi abang satu tanah. Mak bagi ni, isteri pertama bagi. Suami kata tak apalah, saya ada harta pun saya nak kerja juga. Tak apa, terpulang pada abang nak kerja ke tak, jangan susah-susah cari duit sangat, saya bantu abang. Kan kita sehati sejiwa cinta. Jadi suami pun seronok kan, ada harta. Jadi suami tadi tak beli pun dapat daripada hadiah isteri. Jadi sayang suami kat isteri, sayang sangat kan, dapat harta lagi, seronok. Jadi bila meninggal isteri, adalah harta-harta lain nak diceritakan. Sebabkan suami sayang sangat dengan isteri tadi, anak-anak pun ada. Anak pun, suami tadi mau nangis-nangis, sedih je isteri. Mana nak dapat isteri bagi rumah, bagi tanah, semua bagi. Ada juga, cuma ni dalam kisah saya ni, cerita ni kan, bagi cerita seronok sikit. Jadi suami tu sayang-sayang sangat, sedih-sedih. Jadi anak pun kata, ayah janganlah sedih sangat. Kenapa ayah sedih? Yelah mak kamu ni banyak bantu ayah apa semua, jadi ayah teringat-ingat mak kamu. Tak apalah ayah, untuk mengubat sedih ayah ni, kami rasa harta-harta mak semua ni kami tak nak ambil. Kami lepaskan bagi ayah. Rumah pun dapat, tanah pun. Jadi ayah pun hilang sedih. Betul pun kan, ayah tanya. Contoh, seronoklah, sedih pun tadi terubat. Semua bagi ke ayah. Kamu berdua ni anak ni tak nak ke? Tak apalah, kami bekerja ayah. Ayah yang tak ada kerja, jadi tak nak nama banyak-banyak. Sebab kalau ayah meninggal pun kami dapat juga tanah. Tak apalah, ayah ambillah tanah. Jadi pergi pejabat pusaka, lepaskan hak. Isi borang, lepas hak, dapat masuk nama ayah. Kereta satu nama ayah punya, tanah satu nama juga ayah punya. Selesai urusan pusaka. Adapun dua balik-balik bandar kan, pergi kerja balik, tinggal ayah seorang-seorang kat kampung. Seorang-seorang kat kampung dengan kereta tu lah, pergi pusing-pusing kampung, pergi minum kopi apa semua kan. Yelah duduk rumah seorang-seorang, jadi pusing-pusing kampung. Tiba-tiba jumpa pula dengan Leha tu, anak bedah aku Leha tu kan, anak aku tu kampung. Jalan-jalan jumpa, bedah. Contoh kan, tengok kamu ni seorang je. Yelah saya seorang je, dan siapa lagi nak jadi surinya kan, kakak kamu dah lama meninggal kan. Jadi pusing-pusing lah kampung. Kalau duduk rumah tu bosan kan, mengadu dekat bedah anak kota kampung tu. Jadi bedah pun kata, betul ke kamu ni? Saya pun sebenarnya bosan juga hidup seorang-seorang ni. Tak ada siapa pula yang minat dengan saya ni kan. Jadi itu permulaannya. Akhirnya berkahwin. Kita ringkaskan lah kan, banyak pula cerita je. Tapi kita nak dalam faraid ni cerita banyak, supaya kita mendalami situasi tu kan. Jadi berkahwin lah.
berkahwin, anak pun lain macam pula pandang, ayah ni macam mana pula. Ayah pun explain, ayah ni, kamu ni kira duduk muda-muda, duduk bandar, ada kawan kerja apa semua, ada yang dah nak kahwin apa semua kan. Ayah ni seorang-seorang kat kampung, kamu nak balik jemput ayah pun jarang-jarang. Telefon tu ada lah kan, tapi siapa nak tuan? Takkan jadi makan nasi kodai ya? Takkan aku nasi kodai je kan. Nak rasa juga masakan, nak tunggu ni kamu ni Minah anaknya kan, balik kampung masak untuk ayah. Bila nak baliknya, sebulan 2 bulan sekali pun susah. Tapi ayah bukan nak komplain, saya tahu kamu sibuk, jadi ayah ni pusing-pusing, boring, bosan hidup seorang kan. Tiba-tiba adulah tadi bedah ni nak sudi temankan ayah. Sekurang-kurangnya ayah sakit, tak adalah ayah asyik kacau kamu aja kan. Adalah orang menengokkan ayah. Ini ayah kahwin dengan bedah ni tak bermaksud cinta ayah luntur dengan arwah mak kamu. Ayat tu benar dia, penting tu. Tidak, tak lulus ni. Kan. Jadi sejuk sikit hati anak ni. Kan. Tak apalah ayah, kalau itu dah ayah punya hasrat, kami ni redha je lah. Kan. Dapat lesen tu. Jadi berkahwin lah. Siapa pula nama ayah tadi? Tak letak nama lagi kan. Siapa? Nama ayah tu Rosdin. Rosdin. Dia tak ada kena-kena kat sini ya, saya ambil contoh je. Rosdin dengan bedah pun berkahwin kemudiannya. Jadi bila berkahwin apa semua, biasalah kadang-kadang bila duduk satu rumah anak-anak balik pun kan, tiba-tiba pula apa tu ayah ni nak ambil hati bedah ni kan. Kamu ni sebab teringat dengan cinta lamanya kan, apa kata kamu pakai baju tidur ni, baju tidur yang lama ni. Bila bedah pun pakai je lah, tak kisahlah nak minta banyak duit pula kan, kesian dengan suami. Apa baju yang ada pakai je, rupanya baju isteri yang lama. Bila anak-anak tengok pun marah dia anak ni kan. Tapi tak apa, nak buat macam mana, diam je. Lama kelamaan hidup tu berlalu begitu saja. Sampai satu ketika Rosdin ni, tadi betul kan? Rosdin ni meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai masuk dah, nak buat macam mana kan. Jadi bila meninggal dunia, apa yang ditinggalkan Rosdin tadi adalah kereta dan tanah. Yang diberi siapa? Siapa pula isteri nama pertama tadi? Tak ada nama lagi. Leha tadi. Leha. Bedah yang ni kan. Leha punya kereta bagi dekat Rosdin, tanah bagi kat Rosdin. Jadi dah milik Rosdin. Kemudian bila meninggal, nak urus pusaka, Rosdin meninggal, siapa dapat harta? Ibu ayah Rosdin tak ada dah, ke atas. Isteri baru ada, beda. Anak-anak dapat juga harta kan. Jadi bila ada harta dekat geran, anak pula persoal, macam mana pula mak baru kita ni boleh dapat harta mak lama ni? Ni kereta mak lama yang beli bagi kat ayah, macam mana dapat? Ni lah, macam ni lah ceritanya kan. Cerita yang panjang tadi, rumusan ni tu aja nak cerita. Dapat secara pusaka. Ada lagi yang tanya saya sama. Ini soalan ni tambahan sikit panjang dia. Kebetulan isyarat. Kita berhenti dululah. Itu sensasi ni kita bagi laluan azan isyak dulu insya-Allah.